Harga emas makin naik. Soalan paling banyak orang tanya sekarang, masih relevan ke simpan emas ni? Menariknya, orang kita ni ada satu patternnya tau. Bila harga emas naik, ramai mula minat. Ramai nak beli sebab nampak orang lain beli, kita pun ikut. Takut tertinggal. Tapi bila harga emas turun, mulalah ragu-ragu. Masih ada nilai ke emas ni? Betul ke emas ni sesuai untuk disimpan? Padahal, waktu inilah yang sepatutnya kita lebih tenang. Saya teringat pesan guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Emas ni bukan tentang harga, tapi emas adalah simpanan. Masalah besar hari ini, ramai masuk dunia emas dengan mindset pelabur. Nak beli murah, tapi nak jual mahal. Itu je. Tapi realitinya, beli masa mahal, takut masa harga jatuh. Kenapa jadi macam tu? Sebab ikut emosi, bukan ikut ilmu. Hakikatnya, orang yang berjaya dengan simpanan emas ni bukan yang pandai timing market, tapi yang konsisten menyimpan. Jadi, bila harga emas turun, kita akan rasa emas tu bermasalah. Padahal, yang bermasalah tu bukan emas, tapi cara kita ni berfikir. Emas bukan untuk cepat kaya. Emas untuk lindungi apa yang kita dah ada. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Follow saya rapat-rapat untuk lebih info dan tips simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.